Okay, selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada para guru, cikgu-cikgu yang otai, cikgu-cikgu yang awesome sudi meluangkan masa untuk hadir untuk sesi webinar pada hari ini. Saya Cikgu Go dari SJKC Harian 1 dan hari ini kita sangat bangga dapat Presiden Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia iaitu Dr. Fazil turut bersama dengan kita untuk sesi webinar yang pertama iaitu tajuknya jenis dan aspek penjurian inovasi. Okey, harap-harap selepas sesi ini kita sama-samalah webinar ini lebih kepada kita nak buat perkongsian, penambah ilmu dan sama-sama kita terukah. Okey, harap dapat berkembang dari segi ilmu bukan dari segi fizikal lah. Okey, so tanpa membazirkan masa, kita dah mentepati masa 10 dah sekarang 10.01, so kita bermula dan saya minta izin dan kebenaran daripada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak sesi webinar ini akan direkodkan untuk rujukan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk semula boleh nanti ikuti YouTube Persatuan Okey, Pertubuhan, sorry. So, hari ini kita tajuknya adalah jenis, inovasi dan aspek. Biasanya apa yang akan diukur, biasanya apa yang akan dinilai dan apakah jenis-jenis inovasi yang kita perlu fokuskan. Sebab banyak jenis inovasi dan berbagai inovasi, pertandingan inovasi di luar sana. Terutamanya baru-baru ini Persatuan Pertubuhan telah menganjurkan satu pertandingan iaitu Tak Vinci. Kalau sekiranya berminat boleh ikuti Telegram dan juga join pertandingan tersebut. Jangan terasa stres. Ada banyak panjang masa lagi. Okey. Dan untuk pengetahuan dan penerangan lanjut boleh ikuti talimat rasmi daripada kita punya Presiden TS Dr. Fazil nanti Okey. So untuk hari ini webinar kita akan berobjektifkan dua saja iaitu explore. Saya minta izin slide-nya dalam bahasa Inggeris tapi akan terang dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu Okey. So objektif yang pertama hari ini kita nak explore apakah definisi inovasi dan type inovasi yang ada. Mungkin kita dah tahu inovasi kita lebih kepada PDP, kita lebih kepada produk dan mungkin ada aspek-aspek lain boleh kita nak fikirkan ataupun kita nak boleh terokah nanti. Yang kedua objektifnya adalah kita nak explore, menerokah apakah aspek penilaian, evaluation, aspect of innovation. Okey, saya akan berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya yang tak berapa, okey, dari segi perspektif terutamanya syarikat-syarikat swasta. Apabila mungkin cikgu-cikgu ada cita-cita untuk nak menyertai pertandingan, untuk nak bidkan macam mana kata fund ke, nak buat startup company ataupun dia ada plan dan perancangan dia. Baru-baru ni saya terlibat bersama dengan tim saya, banyak benda kita boleh kongsi. Okey, so untuk hari ini saya akan bahagikan dia kepada 4 section. Yang section pertama kita secara teori dulu. Okey, webinar biasanya sesi pertama kita sembang santai je. Okey, relax. Okey. So, section pertama mungkin kita buat start dengan introduction. Okay, so kebanyakan kita bila mula dengan inovasi ni, dia ada history dia. Contohnya, kita bergantung kepada OECD lah. Yang satu persatuan ataupun pertubuhan yang sangat established. Dia nak emphasize innovation dalam pendidikan sangat penting sebab dia nak bawa perubahan. Saya yakin terpercaya, cikgu-cikgu kita selalu buat inovasi tetapi mungkin kita akan confuse adakah inovasi kita dia boleh membawa ke depan ataupun kita boleh tak apa yang saya buat ni masuk dalam pertandingan. Itu biasa persoalan yang saya diterimalah. Saya menerima daripada macam ni pun boleh tapi kita ada syarat atau aspek yang boleh kita ikuti nanti. So selain daripada yang ni lah innovation tu dia punya hasrat adalah bawa penambahbaikan, improvement. Okey, dan seterusnya dia selalu selalu disebut-sebutkan. Macam kita punya PMX juga sebutkan kita nak buat innovation. Tapi bagaimana tu? Jom kita lihat, ini adalah definisi daripada OECD. Jadi yang lain pula, dia kata innovation ni dia merupakan satu macam mana kata
pelaksanaan yang sukses, pelaksanaan satu benda ataupun satu pendekatan, approach yang sukses. Tapi yang sukses tu macam mana? Kita perlu ada kayu ukur. Nanti kita sharekan di aspek seterusnya. Okay? Lepas tu, the other one, dia kata innovation in education ialah satu konsep. Ya, memang. Kalau kita tengok daripada perspektif innovation nanti, dia ada bahagikan kepada idea, bahagikan kepada development, bahagikan kepada produk. Mungkin kita boleh positionkan, letakkan penempatan kita punya idea sama ada inovasi itu adalah idea, adalah development ataupun kita lebih kepada produk. Dia banyak-banyak. Okey, jadi perlukan kita definite, perlukan kita locate, oh di mana kita berada. Okey, mungkin nanti kalau sekiranya dari pertandingan lain dia akan buat face to face, bila Q&A dia akan tanya, oh di manakah inovasi anda? Apakah jenis inovasi anda? Dengar pula kita nak fikir kan. Okey, so bila sebut dengan innovation, biasanya kita akan, dia ada satu perbincangan di mana dia membawa kepada kekeliruan, iaitu confusing statement. Di mana apakah konsepnya innovation? Adakah dia berkaitan dengan invention? Adakah berkaitan dengan perubahan? Adakah berkaitan dengan reformation dalam pendidikan? Jom kita tengok satu persatu. Baru kita boleh categorize. Sebab biasanya bila kita masuk pertandingan innovation, dia akan datang sekali. Kadang-kadang ada contohlah, ada international invention dan innovation competition. Adakah kita diletak di mana nanti? Okay, so bila kita katakan innovation, kita tengoklah dari 4 perkataan, iaitu innovation, invention, change dan reformation. Dia ada tahap-tahapnya. Okay, so dari segi innovation, dia lebih kepada pelaksanaan sesuatu yang baharu ataupun significant improve product, process, method yang tambah nilai. Kalau contohnya kita ada sesuatu benda, okey, contohnya saya nak tukarkan chalk and talk kepada whiteboard. Adakah dia satu improve process yang tambah nilai? Okey? Okey. Lepas tu kita fikir sama-sama kita bawa diri, adakah produk kita yang tambah nilai? Adakah dia sekadar kita ubah saja cara penyampaian? Okey. So dalam pendidikan in education, mungkin kita sebagai cikgu kita nak new method. Contohnya gamification, kita boleh buat gamification, boleh buatkan augmented reality, boleh berguru dengan Dr. Fazil nanti, dia akan buat bengkel-bengkel seterusnya nanti boleh berguru dengan dia bagaimana kita buat AI. Itu adalah innovation yang bertambah nilai. Okey, example dalam era AI kan sekarang. Jadi kita boleh guna AI yang di mana kita macam mereka dibangunkan apps yang gunakan AI untuk membantu student. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan tengok Blooket, Kahoot, Quizy, semua dia gunakan AI untuk nak dia personal learning path. Sebelum ni ada tak? Sebelum ni mereka dah masukkan machine learning. Sekarang bila dalam dunia macam mana era AI ni, lagilah dia terlunjuk. Gitulah. Okay, so dari segi aspek invention pula, adakah invention tu sama dengan innovation? Kita tengok. Definitionnya adalah the creation of something entirely new. Bila invention ni, dia entirely new. Sebab kadang-kadang ada kawan-kawan sahabat-sahabat kita, dia confuse innovation and invention. Dia rasa sama je, dia mula dengan I. Janji dia mula dengan I, belakang tu ada tion. Tapi invention ni dia lebih kepada sesuatu yang baru. Bukan baru dan tidak pernah wujud lagi. So, mungkin dalam pendidikan, dia ada brand new education technology yang sangat baru. Okay? Dulu sebelum ada, macam mana kata, WhatsApp. Lepas tu sebelum tu ada SMS. Bila dia temukan handphone, smartphone, itu adalah invention. Di mana dia akan bawa satu perubahan yang sangat drastik. Sekarang ni kita tambah WhatsApp, tambah Telegram, tambah sebarang sosial media, kita akan rasa kita dalam gua. Itu adalah invention. So example, mungkin cikgu-cikgu di sini, kita boleh invent sesuatu interactive whiteboard, respond to gesture, voice command, dia boleh scan semua tu, AI semua tu. Itu dah invention. Okay. So, apa pula dengan perubahan, change?
change ni, dia kalau skalanya, kita nanti tengok skala dia. Any alternation or modification regardless of impact. Kita berubah je. Perubahan ni, kita nak buat satu perubahan, okey, boleh dia akan jadi positif. Pun boleh jadi negatif. Pun boleh jadi tak ada apa-apa. Jadi itu adalah perubahan. In education, could be minor, major, planned ataupun unplanned. Jadi di sekolah memang kita akan dynamic. Kadang-kadang kita buat, okey, perubahan ni. Oh, rupa-rupanya perubahan tersebut, dia ada innovation. Kita boleh gunakan, kita boleh tunjukkan. Okey? So, apa pula deformation? Ini sangat hangat sekarang ni. Deformation. Dia adalah sangat sesuatu effort yang sangat luar biasa. Large scale to improve whole system. Dia berkaitan dengan policy. Dia berkaitan dengan systematic change. Okey, contohnya kalau cikgu-cikgu nak buat reformation. Okey, idea cikgu boleh reformkan national curriculum. Contohnya nak tunjukkan digital literasi yang baru, 21st century skill yang baru. Kini dah ada 8C, mungkin cikgu nak tambah 2C lagi, 10C. Itu reformation. Tapi reformation itu perlu ada sesuatu institusi ataupun macam mana kata pertubuhan yang sangat established untuk mengakui ini adalah reformasi yang baru. So itu adalah perbezaan 4 perkara tadi. Kita tengok apa macam mana kata perbezaan yang utama antara 4 tu. Kita tengok dari konsep. Tadi kita ada sebut innovation, invention, change dan reformation. Fokusnya kalau kita nak masuk pertandingan information, dia value adding improvement. Sebab ada yang cikgu bertanya, kalau masuk pertandingan tu, benda tu kena kena sangat-sangat bagus, kena sangat tak pernah ada orang berfikir. Jadi di sini kita boleh tengok kalau tak ada orang benda itu tak original, tak ada orang pernah buat, itu masuk invention. Lagi tinggi daripada innovation. Innovation ni dia buat value added. Dan skopnya ada lebih kepada practical use. Maksudnya dia boleh berguna kebergunaan. Okay, practical use ni ada salah satu aspek di mana masuk mana-mana pertandingan innovation, dia akan bertanya, adakah ini practical use? Okay, cikgu akan jawab, ya betul. Ini guna dari sekolah saya, diguna di kelas saya. Dia akan tanya satu soalan yang susuran tu. Apakah benda ni pernah digunakan? Adakah benda ni pernah digunakan di sekolah-sekolah ni? Di negeri-negeri lain? Itu adalah practical use dari segi macam mana kata skilling. Okey. Lepas tu kita tengok change. Dia boleh buat apa-apa. Tadi kita dah berbincang. Dia boleh buat positif, dia boleh negatif. Dia broad. Mungkin kita nak tukarkan table ni ke table tempat lain, table tempat lain. Kadang-kadang kita bawa, ada pernah saya tengok satu situasi, satu entry, satu penyataan di mana dia tukarkan layout classroom tu dan dia anggap sebagai innovation. Adakah benda tu jadi? Itu akan terpulang kepada kebijaksanaan juri nanti. Untuk reformation pula, dia lebih broad lah, dia sangat tinggi. Sekarang ni kalau cikgu-cikgu berada di high ed punya, bolehlah kita buat reformation. Tapi kalau kita hari ini ada fokus kepada innovation, which is value adding improvement. Dan dia perlukan practical use. Okay, so cikgu boleh faham lah empat perkataan tu. Okay, so kita teruskan dengan then. Kenapa kita nak tahu benda-benda ni berlaku kan cikgu-cikgu? Kadang-kadang kita, kita dah tahu. So apa yang next? What's next? Biasa orang tanya what's next. Okay, so innovation ni dia boleh berlaku di setiap stage of education. Maksudnya bila dia bukan sahaja kepada education, dia pun boleh kepada produk, boleh kepada business, boleh kepada idea development tu. Jadi dia every stages. Mungkin kita fokuskan kepada teaching and learning, which is education sector. Dia perlukan macam mana kata, dia boleh berlaku di mana-mana. Mungkin kita jalan-jalan, kita terfikir benda tu dan kita kembangkan. Itu adalah innovation, which is dia perlu value added. So, di sini kita boleh tahu innovation ni dia boleh bermula dengan konsep, idea dulu. Dia pun boleh bermula dengan development, which is kita buat cuba jaya, pre and test semua tu. Itu adalah implementation. Lepas tu dah siap semua, dia boleh bawa kepada
tiga benda, iaitu disruptif, iaitu incremental, iaitu radical. Apa benda-benda tu? Kita tengok, kita macam mana kita akan discuss seterusnya. Alright. So untuk section kedua ni, kita tadi dah tahu, okay, innovation ni kena ada improvement. Dia perlu ada practical. Invention itu original creation dan lain-lain. Okay, hari ni kita fokus kepada innovation saja. Untuk section 2 ni kita akan lebih detail kepada ni. Ini adalah suggested innovation framework. Bila kita nak buat satu innovation, kita tak tahu kita nak bermula di mana. Okay, boleh kita start dari bawah. Ini piramid lah. Ini suggested, tak semestinya mutamat. Okay, it's not very compulsory things. Okay, you have to follow. Okay, it's not. It is just a suggested suggestion. Okay, okay. So yang bawah ni, find what you love to do. Mungkin kita nak buat inovasi ni, tuan-tuan dan puan-puan, secara jujurnya bila kita nak buat inovasi, nak bawakan sesuatu macam mana perubahan, perubahan yang positif juga inovasi kan. Kita perlukan sesuatu macam mana kata apa yang kita suka, apa yang kita boleh foresee. Yang itu akan drive kita pergi jauh lagi. Kalau kita buat sesuatu yang kita tidak berminat, dia agak susah lah. Bukan tak boleh, agak susah. So, down level itu adalah find what you love to do. Become expert in your field. Mungkin apa yang field, mungkin di sini ada cikgu pendidikan Islam, mungkin cikgu di sini ada banyak gunakan edutech, mungkin di cikgu-cikgu di sini okay, ada bahasa dan sebagainya. Define what you love. Okay? Macam saya matematik, saya ajar RBT. Jadi kebanyakan inovasi yang saya buat tu berkaitan kepada dua bidang ni. Takkan kadang-kadang akan lompat ke bidang lain, masuk bahasa bersama dengan cikgu lain untuk bantu. Tetapi kalau nak go deep, saya tak boleh. Saya kena back to my field. Okay. Yang kedua, kita seek opportunity. Mungkin itu yang berlakunya innovation di mana-mana. Kita open your mind. Mungkin kadang-kadang, okay, kita tak nampak, tertutup. Okay, mental block kan, tertutup. Kadang-kadang kita bincang dengan rakan-rakan, kita dapat ilham, dapat idea. Okay. And then, identify problem and opportunity. Contohnya saya ditempatkan di sekolah baru. Okay, so saya pergi sekolah tersebut, saya lihat dulu, ambil 3 bulan macam tu untuk lihat dulu apa yang kita boleh offer, apa yang kita boleh buat, apa problem dan opportunities tu. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu mesti pernah dengar satu perkataan kan, di mana ada problem mesti ada opportunity. Jadi di situlah kita bermula. So saya buat boleh start dengan problem yang sikit. Contohnya ada pernah buat, saya tengok dia buat macam mana dia gunakan PowerPoint saja, tapi dia ubahkan content tu untuk jadi sangat interaktif, di mana dia boleh gunakan satu school-wide, satu sekolah. Jadi bagus satu, dia selesaikan problem yang sekolah hadapi, which is dia tak ada resources. Ini bagi time to time saya bagi contoh lah. Okay, mungkin kita lepas tu kita naik sikit, set goals dan objektif. Mungkin goal yang pertama tu kita tak capai. Mungkin cikgu akan tanya, inovasi ni kita kena start dari sikit-sikit ke ataupun terus lompat ke langit? Bagi saya start sikit-sikit. Jadi saya ada bahagikan dia kepada konsep, bahagikan kepada development, lepas tu baru final product. Kalau cikgu nak start, nak jump dari idea ke produk, tak ada masalah kalau semuanya smooth, sebab ikutnya kita banyak benda nak testing nanti. Okay, and then seek novelty in design. Kenapa produk ataupun innovation tu sangat hebat, sangat menonjolkan diri berbanding dengan inovasi-inovasi lain? Sebab soalan ni pernah saya hadapi ataupun ditanya di soal oleh juri-juri barisan juri. Adakah kamu buat market analysis? Dia tanya saya pula, tengah saya. Apa itu market analysis? Maksudnya kalau business side, dia nak buat market analysis. Kalau kita buat masuk pertandingan inovasi, kita boleh kumpulkan macam mana kata inovasi-inovasi yang lain. Kita boleh tengok dia kebaikan, kita punya kelemahan. Kita buat satu comparison. Itu juga analisis. Kalau akan nak ke arah bisnes, dia nak market analysis. Kita boleh buat product analysis. Gitu. Kalau ada, itu memang cantik lah. Memang juri-juri sangat suka. Sebab dia akan memperkukuhkan kenapa novelty itu berlaku ataupun diadakan dalam produk kita. Okay, so last kali, jangan rasa, just do it. Dan cikgu jangan
Jangan terkejut, belum habis lagi ya. So boleh gunakan scramble ni as kita boleh start dengan substitute. Mula dengan substitute dulu. Okay. Kononnya kita hari ni kita sebelum ni contohlah sebelum ni guna textbook. Kita nak gunakan PowerPoint yang lebih interaktif. Substitute. Lepas tu kita boleh combine. Okay. Kita combinekan apa yang kita boleh. Okay. Start dengan the basic. Lepas tu kita combine. Lepas tu kita adapt dengan kita punya apa-apa ciri-ciri yang kita rasa sesuai. Kita boleh adapt lagi untuk cantikkan produk kita. Lepas tu kita dah test, kita modify. Okay. Modify lepas tu bagi kepada orang lain guna. Sebab dia nak tengok skill tu bagi orang lain guna. Yang risau nanti kita bila masuk ke aspek nanti, dia banyak lagi kita boleh sembang. Sebab saya bagi contoh. Lepas tu E. Bila kita dah gunakan testing. Baru-baru ni saya testing satu produk di sekolah lain melibatkan student supaya kita dapat input dan apa yang kita boleh kekalkan, apa yang kita boleh eliminate, keluarkan benda tu. Lepas tu kita boleh rearrange, kita susun balik. Dia serupa macam cycle lah. Saya akan start dengan substitute dulu. Substitute, okay, mungkin ada yang tanya substitute itu level rendah kan? Tak apa, kita start dari tu, kita akan go step by step. Okay, ini adalah suggested innovation framework lah. Okay, boleh gunakan Scramble. So, saya akan teruskan. Okay, untuk section ketiga, dah masuk section ketiga ni. Bila section ketiga ni, dia akan panjang sikit. Tadi kita tak tengok innovation. Saya recap sedikit. Innovation, dia perlu ada value added. Perlu ada improvement. Perlu ada practical. Section 2 itu kita lihat dari segi, apa dah tadi? Section 2, chart framework tu. Section 3, kita akan masuk kepada type of innovation. Masuk slow. Tadi kita tak kena, nak meminang dengan innovation. So, bila kita tengok, innovation biasanya dia terbahagi kepada 4. Proses, produk, organisation dan marketing. Kalau kita lihat daripada Mara punya konsepsi adalah produk, proses, pemasaran dan organisasi ataupun inovasi sosial. Kalau cikgu berminat untuk yang menyertai pertandingan yang di mana selepas dia menang dia bagi kata fund ataupun geran tu, dia perlukan innovation lebih kepada inovasi produk ataupun sosial. Okey, hari ini kita sentuh sedikit supaya kita ada gambaran keseluruhan. Tak go deep. Bila go deep ni 1 jam tak habisnya cikgu. Okey, so kita tengok deep lagi Okey, so dari segi kalau OECD, saya pegang kepada OECD sebab OECD ni bila saya tengok dari segi literatur ni dia lebih OECD ni lebih memperkenal ataupun kategoriskan 4 types tu. Contohnya yang pertama, kalau kita punya innovation aims untuk perkhidmatan ataupun produk, contohnya new curriculum, educational resources ataupun textbook, kita berada dalam kategori ini, new services of new products. Kalau cikgu punya lebih kepada proses bila kita nak deliver service. Service ni in konteks dalam pendidikan adalah kita punya teaching and learning. So mungkin kita gunakan the use of technology in e-learning activity ataupun the use of technology in our learning activity. Contohnya kita gunakan AR, VR dan mobile dan seterusnya. Lepas tu ketiga, kita new approach, pendekatan dalam organisasi. Keluar daripada kelas dah. Yang 1 dan 2 tu, 1 dan 2, dia mungkin dia bagi cikgu dia lebih kepada kelas. 3 ni dia lebih kepada organisasi. Contohnya, gunakan ICT untuk interact dengan parents, students. Pernah? Adakah bila semua pertandingan inovasi tu, semua kena masuk teaching and learning? Tak semestinya. Ada yang masuk, cara dia buat susun. Contohnya satu time COVID. Saya bagi contoh lah, ini kisah benar. Time COVID, kita semua kelang kabut kan. So, saya ambil inisiatif tu, ada problem tu, saya lihat ada opportunity. Saya gunalah paling senang punya Android punya MIT platform, buat satu apps untuk susunkan dia punya timetable. Lepas tu timetable tu dia susunkan dia punya resource daripada cikgu-cikgu dia masukkan.
Lepas tu dia memudahkan komunikasi parents dengan student. Itu satu new approach juga. Tapi lepas COVID tu, kita dah ada Microsoft Teams, kita dah ada Google Classroom dan sebagainya. Dah mula ramai orang dah gunakan, jadi apps tu dah tak relevan. Gitulah. Kadang-kadang inovasi tu relevan pada satu tempoh masa saja. Kemudian kalau kita tak adapt lagi, macam tadi yang scramble tu kan, tak adapt lagi, tak eliminate lagi, dia akan terus hilang. Okay, so yang keempat tu adalah marketing teknik. Marketing teknik itu nombor 4 tu kuranglah pada kita. Kalau untuk organisasi yang lebih besar, high educations, dia mungkin dia nak kurangkan cost, cost of each courses in the university. Kita tak ada, kita lebih kepada 1, 2, 3. Okay, so ini jenis. Kita tengok, tapi some tu, cikgu, tapi some tu mungkin cikgu akan pernah masuk pelbagai jenis pertandingan inovasi kan. Contohnya, okay, saya masuk ni, masuk A, masuk B, 1C, tapi semuanya tak sama benda tu. Penilaian aspek tu tak sama, type pun tak sama. Kenapa ya? Okay, kenapa tu sebab some of the education scholar, they define the type of innovation based on innovation theories. Apa benda tu? Some tu, dia ada berbeza pendapat. Kita banyak mazhab. Contohnya, kita nak ajar. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin ada cara lain, A, cara B, cara C. Jadi, untuk pertandingan nanti, dia ikut juga pihak organisasi. Jadi, adakah dia salah? Dia sebenarnya tak salah. Dia berdasarkan perspektif dia, berdasarkan dia punya keberatan. Jadi kita yang ikuti tu, kita kena study lah benda tu. Kena buat sedikit analisis apa yang mereka nak macam tu. Kena study lah. Tapi bila saya yakin percaya kalau cikgu-cikgu dah banyak menyertai tu, dah tahu dah. Semua tu dalam tips saja. Okay. So kita tengok mungkin mungkin ada dia nak disruptif. Ada yang nak substanding. Disruptif ni maksudnya, dia senang cerita ni adalah dia kacau semualah. Inovasi dia kacau semua. Contohnya, Shopee. Shopee. Bila dia muncul saja, dia kacau semua market. Gitu. Tetapi dia sustain. Sekarang Shopee dia masuk sustaining. Dia ubah, ikut cita rasa. Itu sustaining. Okey. Yang ketiga, mungkin ada yang sustaining dan juga disruptif. Jadi, semua di sini dia bahagi kepada 2. Tetapi, masuk kepada tu, dia berdasarkan apa kehendak organisasi ataupun pengancur tu. Mungkin dia kata, kenapa? Sebab saya pernah tengah cerita, kenapa saya di pertandingan A ni, saya dapat gold. Pertandingan B tu, saya dapat silver. Pertandingan C tu dapat bronze. Tetapi kenapa? Walaupun benda yang sama, tetapi kita kena ingatlah, kayu ukur bagi setiap pengancur tu different. Jadi sebab dia based on bagaimana dia define benda tu. Dan juga bergantung kepada juri. Sebab setiap juri tu berbeza. Gitu. So mungkin ada, jadi akhirnya result mungkin ada yang gold, mungkin ada gold, silver, bronze dan sebagainya. So kalau kita dapat result yang berbeza, sebenarnya bagus. Kita boleh study dan kita boleh tackle nanti. Macam itulah. Okay. So kita tengok yang types tu mungkin kita di sini kita ada 4 kategori yang paling besar lah types tu. Okay, yang paling besar. Ada yang basic research. Biasa kita buat lah. Kita buat biasa-biasa. Ada yang dia nak buat breakthrough innovation. Okay, ada yang buat sustaining innovation. Ada yang buat disruptive innovation. Kita fikir sekejap kan. Kebanyakan kita berada di mana? Adakah kita berada di breakthrough innovation, ada yang berada di sustaining innovation ataupun kita berada di disruptive. Okey. Biasanya kita berada di antara basic research ataupun breakthrough. Sebab kalau kita tak lepas benda 2 ni, kategori ni, kita susah nak masuk sustaining ataupun disruptive. Kalau kita berjaya masuk disruptive innovation dengan sustaining innovation, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya dah berjaya masuk, hari ini saya dah adalah CEO dah. Tapi saya tak berjaya lah. Okay, so itu susah kan? Kita tengok yang lagi senang, lagi ringkas. Okay, ini lebih berkaitan dengan apa yang kita ceritakan pada awal sekali. Iaitu innovations, dia lebih kepada amount of value created. Added value.
dan degree of change improve. Kadang-kadang change tu kita jangan rasa dia akan jadi positif. Kadang-kadang dia pun boleh negatif. Kalau negatif, benda tu tak digunakan lah. Kalau positif, benda tu diteruskan lah. Gitu je. So, types of innovation, kita boleh tengok incremental, breakthrough dan transformational. Tadi susah sikit nak faham, yang ni senang sikit. Jadi di sini kalau kita punya amount berada dalam classroom ataupun berkelas saja, kita boleh lihat kita berada di incremental. Incremental maksudnya kita berubah sikit. Perlahan. Bukan tak bagus, tapi sikit. Sikit lebih baik daripada tak bergerak. Gitulah. Okay. So kalau kita dah ada new model, contohnya lah cikgu-cikgu yang study dalam master, dari study dengan PhD, lepas tu dia ada buat model baru, dia buat DDR, lepas tu dia dapat model, dapat buku, semua tu, dia adalah breakthrough sebab dia amount yang created itu novelty ada dan degree of changes. Tapi mungkin dia akan start kat sini, dia sampai sini saja. Dia tak bergerak kepada transformation. Kalau apa yang kita buat, dia simpan, tak bergerak, dia akan kekal di situ lah. Okay, transformational adalah kita berubah satu sektor. Contohnya lah, dilema. Dia ubah. Dia walaupun ada orang kata dia rebranding, ada orang kata dia usaha yang baru, jadi dia kekal transformational. Okay, yang gitu. Jadi kita fikirlah duduk. Okay, saya pun tak tahu produk cikgu macam mana kan. Kita duduk, tengok amount of changes, amount of value yang kita created. Adakah kita berada di sekolah saja ataupun kita dah boleh model tu digunakan satu daerah, beberapa sekolah, okey, ataukah dia semua satu Malaysia, satu negeri semua guna? Kita kena tengoklah di situ. Tapi kebanyakan bila kita jadi judges, dia lebih kepada incremental, iaitu berada dalam classroom sahaja. Jadi kalau kita boleh jump ke breakthrough, itu yang sangat bagus. Sebab soalan ni pernah tanya, terutamanya bila sesi itu ada Q&A. Dia akan tanyalah, amount yang kamu kata, dia akan soalan berbunyi sebegitu kan. Kamu kata inovasi anda adalah sangat baik. Jadi sejauh mana inovasi anda itu sangat baik? Jadi kita kena, kadang-kadang ada yang tanya, bagi macam mana kata data semua tu, yes, bagus. Sebenarnya kita boleh terang, okay, kita berlaku di incremental, lepas tu sekarang kita berada di stage ni dengan ada cara ini. Jadi dia akan nampak, wow, ini pasukan ataupun peserta ni memang ada study. Gitu. Okay, so type of innovation. Alright, so ini saya tak tengok dah sebab yang ni adalah apa-apa yang kita tengok tadi. Kalau kena dengan juri yang memang tanya soalan ni, kita dah ada jawapan. Kita boleh jawab dari segi amount of very created, kita boleh jawab dengan degree of changes. Nanti kalau masuk dalam video tu, kita boleh masukkan video 5 saat ke 6 saat. Bagi tahu kita punya type of innovation ialah apa dan berada di stage mana. Lebih mudah bagi juri nantilah. Ini tips lah. Bukannya mutamat tapi tips lah. Okay. So kita teruskan, ada setengah jam lagi. Okay, so kita teruskan benda ni, ideology ni tak. Kita jump ke sini, what can we get? Kita tadi dah bincang section 1, 2 dan 3. Okay, so what can we get? Semua perbincangan tadi adalah nak bawa ke satu perspektif di mana apa-apa pertandingan pun, dia ada dia punya rules, ada dia punya requirement. Jadi kita kena study lah benda-benda tu. Okay? Benda-benda tu supaya kita tahu, okay, benda ni dia nak ni. Benda tu dia nak ni. Terutamanya format. Kadang-kadang ada orang kata dia ada 3 hingga 5 minit, dia nak buat juga 6 minit. Itu penati ke tak penati itu terpulang. Gitu. Alright. So at the end of it, bila kita innovation, okay, so kita boleh buat produk, okay, proses, kita boleh buat kita punya metodologi ataupun kita punya approaches, anything new that bring significant changes. Dia kena bawa perubahan yang baik, bukan bawa perubahan yang tak baik, gitu. Tetapi bila kita nak hantar tu, judge dia dah tahu, okay, ini di level mana, dia dah tahu.
Sebab yang judge tu bukan dia baru nak jadi judge. Mungkin dia dah tahu, dia dah banyak kali jadi judge, dia dah tengok banyak produk. Jadi dia akan tahu categorize, okay, penyertaan ni boleh sampai ke level mana. Gitu. Dia dah screening dah. Okay, so at the end, changes that can happen, kita boleh mula dari incremental. Kita pun boleh mula dari macam tiang tadi ya, yang ni. Okay, breakthrough dan transformational. Tak salah kita mula dengan incremental. Tak salah. Apa-apa produk pun, apa-apa innovation pun, dia start daripada situ. Tak salah. Bagi saya pun sama. Okay? Alright. So, kita tadi dah sembang section 1, section 2, section 3. Dan section 4 ni akan ambil masa lebih sikit. Sebab section 4 ni adalah lebih kepada, how we call that? Aspect of evaluation. Okay, penilaian, aspek penilaian. So kita tengok, saya ambil, ini berdasarkan pengalaman saja je lah, yang tak berapa. Jadi mungkin cikgu-cikgu di luar sana dah ada banyak lagi pengalaman. Okay, boleh tambah kita bincang dalam, macam mana kata, kita punya live chat. Saya ada buka dua screen, saya boleh nampak lah. Okay, so nanti ada soalan di tu, nanti saya jawab. Okay. So, bila aspek penilaian of inovasi, bagi inovasi ini, dia lebih kepada novelty dan originality yang satu. Okay. So, does the innovation introduce a new idea, new method ataupun produk? Kadang-kadang kita lihat, judge tu, bila dia nampak sangat, dia dah judge lebih daripada 50 tu, dia akan tahu, okay, ini sangat bagus, ini new idea. Ataupun, penyertaan A, B dan D, dia sama benda tu. Dia akan compare. Okay. So, how unique is it compared to the existing solutions? Yang ni adalah tadi yang kita katakan, market analysis ataupun product analysis. Bagaimana kita nak compare? Kadang-kadang, kalau ada Q&A, kalau judge itu baik, dia tanya. Kalau tak ada Q&A, atau bergantung kepada video saja, kita nampak benda tu, jadi kuranglah markah kat situ. Jadi kita nak tunjukkan produk kita, bukan nak merendahkan produk lain. Kita nak tunjukkan kita punya, dan kita juga be fair lah, be jujur. Okay, kita punya kelemahan di sini, ini kelebihan kita, itu. So dia nampak benda tu. So is it breakthrough or incremental improvement? Balik kepada type of innovation tadi. Okay, next. Bila kita tengok aspek yang kedua, tadi adalah novelty lah, senang kata idea, keaslian idea. Yang kedua adalah macam mana kata, berkaitan ataupun bagaimana kapasiti benda tu boleh menyelesaikan masalah. Contohnya lah, kebanyakan bila cikgu nak masuk pertandingan, terutamanya edutech punya, contohnya Dell, dia ada buat innovation competition, Intel. Okay, sebab pernah sekali kita masuk satu pertandingan, di produk tersebut dinilai oleh syarikat-syarikat yang high-tech. Contohnya Intel, HP dan juga Lenovo. Okay, mereka datang, yang hantar tu bukannya calang-calang, dia hantar dia punya engineer. Dari segi dia nak penilaian dari segi industri. Jadi dia akan, kebanyakan dia akan tanya bagaimana problem solving capacity produk tersebut. That is address significant problem. Dan dia akan tanya problem tu betul-betul berlaku ke tak? Okay. Jadi bagaimana dia solve? Dia akan minta terangkan. Lepas tu adakah dia kena dengan keperluan market ataupun keperluan sosial? Adakah yang itu, maksudnya dalam konteks pendidikan ni, adakah dia kena dengan kita punya keperluan teaching and learning? Kalau tak, dia akan katalah, oh ini kurang relevan gitu. Pernah tanya. Ini adalah pengalaman saya lah. Apa yang pernah tanya tu saya share dengan cikgu-cikgu lah. Okay. So, yang ketiga adalah, adakah dia practical use? Tadi kita tanya lah, okay, innovation dia kena practical use. Bagaimana tu? Realistik tak? Dia akan tahu bila kita terang tu, dia akan fikir, termenung sikit. Adakah benda tu betul-betul berlaku ni? Kadang saya berada di keadaan tersebut, adakah benda tu boleh digunakan? Apakah potential barriers untuk apply? Gitu. Ada satu contoh. Saya bagi contoh. Kebanyakan saya bagi contoh lah.
saya pernah buat satu apps di mana dia tanya soalan kepada saya, kalau apps ni digunakan dalam handset, jadi dia tanya potential barriers, adakah sekolah tu dibenarkan student bawa handset? Gitu. Itu soalan pro, lebih kepada pro. Kita kena jawab juga. Tak jawab memang dia pun senyum je, tapi dalam hati kita tahulah. Kita kena jawab, prepare kepada soalan-soalan seperti itu, yang bila kita buat inovasi itu, kita kena fikirkan adakah benda tu boleh digunakan di tempat lain ataupun sekolah konteks lain. Contohnya kelas A boleh guna, kelas B boleh guna tak? Gitulah practicality. Lepas tu dari segi aspek keempat dah. Okay. Scalability and also replicability. Kadang-kadang inovasi sesuatu macam mana kata, sesuatu pertandingan inovasi, kebanyakan dia lihat kepada novelty. Kadang-kadang dia lihat kepada aspek keempat ni, iaitu bolehkah inovasi ini dikembangkan, bolehkah diperluaskan, bolehkah digunakan untuk konteks lain. Dia akan tanya, okay, kalau dia boleh dipikir, adakah dia sesuai dengan environment yang mana? Adakah ia itu kepada pertandingan pendidikan sahaja ataupun di luar pendidikan, boleh tak dia gunakan? Pernah sekali saya tanya, terutamanya ditanya oleh soalan-soalan daripada pihak industri. Kalau bila kena dengan juri yang dari industri, dia akan tanya gitu lah. Bagaimana you nak scale up? Dia akan tanya, bagaimana you nak scale up? Bagaimana you nak duplicate? Gitu. Okay, so ini sebagai aspek sajalah. Tapi kita kena juga lihat kepada aspek pertandingan. Kalau aspek pertandingan tu dia tengok kriteria penilaian tu tak ada benda ni, selamatlah. Kalau ada, kita kena prepare lah. Tapi kita kena berhati-hati juga bila terutamanya ada Q&A gitu. Ini pengalaman saya lah ya. Okay, so aspek yang seterusnya adalah impact dan value creation. Lebih kepada novelty lah. Novelty ini contoh-contoh soalan. Okay, lepas tu kalau cikgu yang buat apps ataupun modul ataupun mobile ke apa-apa kan yang berkaitan dengan e-learning, dia akan tanya user acceptance and adoption. Okay, how likely are user ataupun customer? Kalau user dengan customer tu, kalau dalam konteks pendidikan, mestilah cikgu dengan cikgu, pentadbir, parents dan juga student. Dia akan tanyalah, adakah dia friendly? Kalau tak friendly ke tak friendly itu dia akan tanya, kebanyakan pernah sekali saya akan jawab, ini sangat friendly. Jujur bagi tahu sangat friendly, dan dia tanya, bagaimana you nak ukur? Okay, tak boleh jawab. Gitulah, dia ada feedback sikit daripada tu. Sebab bila kita sentuh dengan yang ada teknologi tu, dia akan hantar juri yang ada teknologi background. Dia akan tanya user acceptance dan semuanya. Bukannya menakutkan, tapi kita boleh prepare. Okay, so yang seterusnya adalah cost effectiveness. Adakah apa yang cikgu buat ataupun site kami yang saya buat tu, dia betul-betul boleh membantu keberkesanan sesuatu. Contohnya keberkesanan, kita boleh lihat dari segi masa, wang ataupun tenaga. Jadi apa yang kita nak fokuskan? Kalau kita nak fokuskan kepada masa, kita bagi tahu masa. Jangan bagi tahu fokus kepada wang semua tu. Kalau bila kita sembang lagi banyak, dia lagi banyak bertanya lah gitu. Okay, and then what is the return on investment? Ini soalannya lebih kepada business lah. Business. Kalau business oriented ni mesti ROI. Kalau kita punya dalam pendidikan, ROI kita adalah jimat duit semua tu. Dia berkaitan kepada cost effectiveness jugalah. Okay. So, tadi kita dah ada banyak-banyak aspek ni. Ini aspek-aspek ni saya macam mana kata, rumuskan ataupun kategorikan ikut pengalaman lah. Okay. So, seterusnya adalah ethical dan social consideration. Pernah sekali tanya, okay, cikgu buat skala inovasi ini, terutamanya inovasi sosial. Saya ada buat inovasi sosial bersama bila saya berada di sekolah lama di Selangor. Kita ada buat inovasi sosial. Dia akan tanyakan apakah ethical concern ataupun social implications. Adakah dia promote inclusion, responsible use? Bagaimana kita nak tahu benda tu? Dia nak tahu juga ethical social kalau kita buat inovasi sosial. Kalau kita lipatkan sesuatu yang tak ada, contohnya kadang-kadang kita nak buat
bukan kadang-kadang, okey, sepatutnya kita buat kajian ke apa ke, dia sepatutnya ada etika, terutama yang kajian tindakan kan. Ada pernah sekali dia tanya, okey, adakah surat ataupun borang persetujuan daripada ibu bapa? Okey. So aspek seterusnya adalah reliability, itu kurang sikit bertanya. Yang seterusnya adalah lebih sangat-sangat tu. Okey. Sangat-sangat tu adalah strategic alignment. Okey, adakah inovasi ini sesuai dengan visi dan misi ataupun misi-visi sekolah ke, apakah cikgu sekolah ke. Ini kurang tanya, tetapi why not kita prepare kan. Kalau cikgu nak pergi yang breakthrough ataupun nak pergi yang transformational tu, itu kita kena tengok strategi alignment. Sebab nanti saya pernah masuk untuk Swiss Innovation Challenge, memang dia tanya strategi planning tu bagaimana dalam 3 years. Itu lebih jauh lah, dia lebih high prestige lah. Tapi saya pergi, saya kalah lah sebab nak ambil pengalaman saja. Okay. So example of each aspect. Okay, ada 14 minit lagi, saya akan stop sekejap. Okay. So novelty dan originality, contohnya kita boleh lihat, contoh each aspect kita boleh tengok interactive storyboard, augmented, AI, okay. And then kalau educational relevance, ada pedagogy value, bagaimana kita buat, kita boleh katakan okay, encourage collaboration, real world problem solution, adaptive, okay, ada value daripada segi pedagogi. Dia kena tengok value. Kalau kita cikgu, kita kena tengok value dan dia berkaitan tak dengan kita punya, terutamanya di SKP. Okay, alright. And then technology feasible, accessibility dan inclusivity. Kalau cikgu yang buat pendidikan, ini lebih kepada bukan saja pendidikan khas. Dia sebenarnya dia merentas semua. Okey, merentas semua. Dan soalan ni sangat suka ditanya, terutamanya kalau dia akan kita buat produk untuk arus perdana, dia kadang-kadang soalan tu dia akan tanya kepada, okey, kalau untuk kumpulan pendidikan khas, adakah produk ini sesuai ke tak? Jadi antaranya kita boleh masukkan, sekiranya cikgu buat apps, kita boleh masukkan speech to text tools. Okay, lepas tu sign language video kalau ada, kalau tak ada tak apa, kita speak to text pun boleh. Kadang-kadang dia nak tanya, dia nak test. Okay, and then skillability kita boleh buat, paling senang lah kita boleh masuk, sebab saya pernah tengok dia masuk dalam Google Site. Okay, Google Site, dia masuk dalam Moodle, dia masuk dia ada punya website. Kalau cikgu ada macam mana kata, ada beli apakah? Beli IP beli IP ke, beli apa ke, boleh masukkan kita punya learning management system. Okay. Alright. So impact on learning and teaching, ini yang paling penting lah. Ini antaranya, ini yang paling penting. Sebab dia mesti berkaitan dengan value of pedagogy, dia mesti berkaitan dengan teaching and learning. Sebab kalau cikgu masuk, dia ada kategori teaching and learning tu, dia kena ada benda-benda ni. Ada dah teaching, student learning macam mana tu, apakah impact tu. Jadi kita tengok aspek mana dalam pertandingan tu dan kita boleh highlightkan benda tu. Benda aspek yang kita nak, dia tahu, dia nak nampak terus, tak payah cakap dia nampak terus, gitulah. Okay. So user experience adoptions, mungkin kalau cikgu nak buat student dashboard, penilaian tu kita boleh buat student dashboard dan cikgu pun boleh buat, okay, dia klik saja dia hantar, dia klik saja dia akan test, dia akan record semua tu. Jadi ini adalah user experience dan kembali kepada tadi, dia berkaitan kepada user acceptance. Kalau user experience, kalau kita main apps tu selalu keluar iklan. Okay, selalu keluar iklan kan, contohnya lah, selalu keluar iklan. Sudah tentunya user experience tu, pengalaman pengguna tu mesti tak baik. Okay, kalau mesti tak baik, penerimaan pengguna pun teruk. Jadi macam mana kita nak goreng nanti? Kalau jujur, kita letak benda yang jujur, mungkin kita boleh approach, boleh improvekan, kurangkan iklan, mudahkan dia drag and drop, mudahkan dia klik saja, jangan banyak sangat klik kalau kita buat apps lah. Okay, so dari cost, mungkin kita boleh gunakan yang cost. Sebab yang ni reusable digital resources. Saya pernah tengok satu innovation dan dia dapat go,
dia gunakan reusable digital resources. Dia ambil open ORP ke OPR saya lupa dah, open resources. Dia gunakan dan dia masukkan. Tapi bila kita gunakan open resources, kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang kita sentuh dengan copyright orang lain. Open resources maksudnya dia guna video orang lain, dia masukkan apa, lepas tu dia masukkan tu. Contohnya ada satu platform, okay, dia minta cikgu-cikgu ataupun satu kumpulan cikgu, dia buat video dan 10 orang cikgu tu masuk dan buatkan satu apps, gunakan LMS. Dalam LMS tu banyak video ikut subjek dan dia masuk pertandingan pun ada. Okay, itu pun ada. Tapi bila kita guna reusable digital resources ataupun open resources, dia kena berhati-hati dengan copyright. Nanti kita menang di sana tapi kena orang saman pula. Alright. And then data privacy and security, terutamanya kita lebih kepada digital. Saya tengok yang buat dam ular pun dia dah masukkan digital dan semua tu. Adakah student punya data privacy dan security dijaga? Sebab sekarang ni banyak digital citizenship, banyak orang sebutkan. Cyber security banyak orang sebutkan. Jadi kita proceed lah. Mungkin soalan tu akan datang dari sini. Kalau cikgu dah berjaya masuk kepada final, lagi banyak soalan dia nak jawab. Okay, and then 10, strategic and institution alignment. Okay, kalau cikgu boleh, kita boleh alignkan kita punya dari segi sekolah punya visi, PBD, JPN dan sebagainya. Kalau untuk penilaian mana-mana pun, kalau dia tanya, no harm, kita dah sedia, kita dah fikir okay. So mungkin cikgu akan tanya di sini, oh banyaknya benda nak aspek nak buat tu. Okay, bukannya semua kita nak merangkum, kita boleh start satu-satu. Saya pun masuk kali pertama masuk pertandingan inovasi pun tak menang pun, apa pun tak menang, bawa balik single penyertaan saja. Tapi saya termenung lah sikit bagaimana orang tu buat, tengok kawan-kawan punya, lepas tu baca sikit, study platform pertandingan yang lain. Jadi kita mesti akan satu live theory, mesti ada satu live eksperimen yang cikgu memang unik untuk cikgu sahaja. Okay, so as a conclusion, okay, innovations involve going further from what we are doing at the moment to create a fresh concept and let us do our work differently. So kita banyak inovasi dan kita teruskan. Mungkin kita akan, mana tahu satu hari cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan akan jadi CEO di luar sana, ada startup company sendiri. Ini doa daripada saya. Okay, saya tak mampu pergi jauh. Okay, so mana tahu. So that's all from today. Okay, type of innovations, apa itu innovation, lepas tu aspect. So sama-samalah kita manfaatkan. Ini pun satu platform untuk saya ingatkan diri apa yang kita boleh sharing sajalah. Okay, so I will stop from here and then saya nak pergi tengok Q&A. Saya cuba jawab. Kalau saya tersilap jawab ataupun tak mampu jawab, itu minta maaf lah cikgu. Okay, so kita tengok okay, thank you Dr. Fazil. Slide dan presentation recording akan masuk dalam website pertubuhan. Boleh dapatkan link di live chat. Dan cikgu, jangan lupa izinkan saya iklan sedikit. Kita ada banyak lagi siri webinar ataupun bangkil, terutamanya dari Dr. Fazil, Presiden, dan juga ada pertandingan Dakwensi. Ada lagi 100 lebih hari boleh cikgu masukkan. Dan boleh, cikgu macam mana kata, boleh melayari website menggunakan link yang ada dalam live chat. Okay, and then jangan lupa ada taklimat pertandingan Dakwensi. Okay, oleh Dr. Fazil pada malam ni 8.30 hingga 9.30. Okay, so okay, seterusnya ada satu soalan lagi, saya cuba jawab dari cikgu sekejap. Okay, jika hasil inovasi kita hanya berguna untuk sebilangan murid dalam kelas, adakah inovasi milik potensi untuk di pertandingan? Yes, masih. Sebarang inovasi ataupun idea, itu saya recap balik. Inovasi ini dia terpulang kepada, dia ada 3.
Idea, development dan produk. Idea ni adalah konsep kita. Ada yang buat pertandingan idea saja. Ada yang buat development. Dia tak habis lagi benda tu. Dia tak wujud lagi. Tapi dia prototype. Okay. Dia boleh masukkan. Lepas tu produk memang tu benda dah siap lah. Dia dah ada market tu. Dia dah buat di market. Contohnya saya tahun lepas saya involve dengan yang majlis orang buta. Okay. Dia ada buat dari segi idea, development sampai ke produk. Kita kena guide dia dalam 2 tahun tu. Lepas tu dia dapat produk, dia join madu, dia joinkan kopi. Yang tu adalah inovasi sosial, inovasi untuk dia lebih kepada bisnes. Tapi dalam pendidikan kita, apa yang kita gunakan dalam tu, tetapi dia kena memenuhi ciri-ciri tertentu, iaitu ada tak value added, ada tak practical, yang tu, dan aspek lainnya. Yang paling penting, adakah dia practical, adakah dia value. Okay, dan dia kalau ada value tu dari segi yang macam mana, kita kena classify lah. Okey, contohnya di dalam kelas 2 hingga 3 minggu jangan digangguan sesi pengajaran. Saya kenakan satu kaedah pengajaran khusus untuk tersebut dan impaknya ada positif potensi untuk di pertandingan kerana tak skop besar. Okey, untuk cikgu, saya kongsikan pengalaman saya. Dulu saya di sekolah SKM. Satu kelas saya paling banyak pun 5 orang. Paling banyak 5 orang satu kelas. Okey, kalau gabungkan 10 orang. Jadi saya buat inovasi dalam mempunyai 10 orang tu. Okeylah, saya kurangkan 5 orang tu. Contohnya matematik, approach to matematik. Okey, gunakan gamification, gunakan kalau nak gunakan Kahoot boleh, tapi cara kita guna Kahoot tersebut. Yang itu adalah proses. Kita lihat daripada pendekatan, okey, approach kita. Ia inovasi, mungkin dia akan sama dengan innovator A sikit, innovator B sikit, tapi dia mesti ada satu value daripada cikgu yang orang lain tak. Itu yang kita kena cari. Tapi value tu macam mana? Saya tak boleh terangkan secara detail sebab kita nak ada satu situasi yang konkret kan. Tapi boleh cikgu masih berpotensi untuk di pertandingan. Okey, tak limitkan skop peserta besar. Tak apa. Ini adalah incremental, stage incremental. Lipatkan 5 orang saja. Dan lepas kita dah kukuh dengan 5 orang tu, kita guna untuk kelas lain. Dah habis kelas lain, kita gunakan untuk darjah lain. Habis darjah lain, kita masuk sekolah lain. Bermula dari 5 orang tu, kita boleh buatkan benda tu makin berkembang. Sekali dia berbunga, gitu je. Boleh. Jangan satu orang pun saya pernah rasa. Saya buat inovasi itu bersama dengan seorang saja. Lepas tu, memanglah judge akan tanya seorang tu. Okay, no harm kita nak start dulu. Kita ambil momentum. Kita nak rasa pertandingan inovasi itu dulu. Lepas tu kita kembang lah. By stage, incremental, breakthrough. Mana tahu satu hari kita boleh buat transformational punya idea. Okay. Alright. Okay. Apa beza amalan kadang-kadang confused. Kalau impact tu kita show dapatan soal sedikit ataupun combine okay ke? Boleh. No problem. Kalau impact tu kita boleh show soal sedikit punya dapatan ataupun komen daripada pengguna. Boleh. Kalau lebih baiknya adalah kedua-dua lah. Tambah sikit. Kita nak secara holistik, kita nak macam mana nak kurangkan pertanyaan ataupun persoalan, kita libatkan kedua-dua. No harm. Sebab benda tu kita dah ada. Tapi komen penggunanya, jangan dari segi student saja. Kita boleh tanya kepada cikgu lain untuk terhadap produk kita, terhadap approach kita, supaya dia nampak lebih lengkap lah. Gitu. Alright. So, tinggal 1 minit. Cikgu-cikgu kalau ada persoalan lagi, boleh tanya dalam live chat. Kalau tak, saya stop sebentar. Saya minta izin, saya sharekan link kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada pagi ini 1 jam. Okey, nanti kita akan masukkan macam mana kata, kita akan hantarkan sijil kehadiran nanti. Okey, sijil penyertaan. So saya sorry. Ini link Google Meet, minta maaf
Tengok nampak kalut tak? Alright. Okay. Sekejap saya masukkan. Cikgu sabar. Okay, borang. Kejap. Okay, borang kehadiran. Okay. Okay, cikgu boleh masukkan link copy. Okay. Okay, cikgu boleh masukkan, saya dah blastkan link ke borang kehadiran dalam tu. Okay, cikgu boleh tengok, boleh isikan untuk dapatkan video penyertaan nanti. Okay, ini nak masuk dalam SPRKABM bahagian mana? Saya boleh tolong jawab, tapi kalau lebih baiklah cikgu rujuk kepada macam mana kata setiausaha tu. Setiausaha. Okey, setiausaha SU Ladap. Okey. Terima kasih Cikgu Non. Perkongsian yang sangat ringkas, jelas dan padu. Terima kasih. Okey, so Cikgu saya akan blast sekali lagi link borang kehadiran, dan link borang kehadiran ni kita akan tutup dalam sejam lagi lah, supaya kita nak uruskan benda tu Okey. Alright, so saya blast sekali lagi. Cikgu masukkan isi nama, email dengan juga institution. Okay, supaya kita boleh tahu dari nama cikgu, pastikan nama cikgu betul, institution betul, dan juga yang penting adalah email. Kalau email tersilap tu, kita pun tak tahu dia akan hantar ke mana. Okay, so itu saja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa, kekurangan daripada pihak saya. Okay, itu saja. Wish you all the best. Okay, teruskan berinovasi. Jangan lupa malam nanti ada talimat rasmi untuk tak berhenti. Okay, okay. Itu saja. Thank you. Jangan berada di sini, tapi saya stop sharing